Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azin Nazmi bin Muhammad Nizam. Saya di sini untuk melaporkan tentang program yang berlangsung di Masjid Imam Ash-Shafi'i, Bukit Kaching. Program ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada pelajar yang hadir beramai-ramai sejurus selepas solat Jumaat untuk menikmati juadah yang disediakan secara layan diri. Kehadiran mereka bukan sekadar untuk mengisi perut, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dan keprihatinan dalam kalangan warga kampus. Sama saya salah seorang peserta dari program ini. Mana anda tahu tentang program ini? Saya tahu program ni daripada grup WhatsApp blog lah. Kat situ ada tulis info pada hari Jumaat untuk selepas solat Jumaat. Itulah saya tahu. Pada pendapat anda, apakah yang anda rasa tentang program ini? Bagi saya lah, program ni bagus lah, banyak memberi manfaat. Sebenarnya kita kan lepas solat kan, kadang-kadang kita ada yang belum makan lagi. Lepas tu dapat makanan free, Alhamdulillah lah, kira berkongsi rezeki. Program ini turut memperkukuh hubungan antara pelajar dan pihak pengurusan INASIS. Dianggarkan lebih 100 orang pelajar hadir, terdiri daripada penghuni INASIS Bank Rakyat dan sekitar Bukit Kaching. Makanan disediakan secara lain. Apakah objektif utama program ini dilaksanakan? Antara objektif utama program ini dilaksanakan adalah untuk kita berkongsilah rezeki dengan para mahasiswa-mahasiswi di INASIS Bank Rakyat, INASIS SME dan juga pada golongan-golongan kampung yang datang solat berjemaah di sini. Tambahan itu pula, kami juga berharap untuk menjaga kebajikan pelajar dari segi makanan dan minuman mereka dengan menyumbang sedikitlah pada mereka dalam bentuk makanan-makanan ringan. Okey, bagaimanakah tercetusnya idea untuk melaksanakan program ini? Sebenarnya idea untuk melaksanakan program ini adalah terinspirasi daripada tradisi yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Masjid Imam Ash-Shafi'i ini, di mana mereka telah pun melaksanakan program sebegini untuk beberapa tahun daripada beberapa tahun yang lepas. Jadi kami hanyalah menyambung tradisi ini dan mengimarahkan lagi lah suasana di karya masjid ini. Berdasarkan perancangan yang telah saya lakukan, program ini akan diteruskan untuk bulan-bulan yang akan datang, terutamanya pada semester A242 inilah, dan pada harapan saya mungkin akan melakukan kolaborasi dengan badan-badan organisasi seperti Yadim Kedah supaya kami dapat membesarkan lagi pemberian makanan dan minuman kepada para mahasiswa dan mahasiswi di sini. Program Sesuap Kasih bukan sahaja mengisi perut yang lapar, tetapi turut menyuburkan jiwa dengan nilai kasih sayang, empati dan perpaduan. Saya Muhammad Azin Nazmi bin Muhammad Nizam melaporkan untuk Berita Asara Minda Universiti Utara Malaysia. Sekian, terima kasih.